Semua orang tahu Times Square ni besar, tapi tak semua tahu apa yang best ada dekat dalam ni. So hari ni kita akan tunjuk Berjaya Times Square. Hai, nama saya Haidi Dan saya Amir. Hari ni kita akan terjah Berjaya Times Square. Let's go. Up first, kita akan tengok spot yang paling underrated dekat Berjaya Times Square ni, which is kedai thrift baju. Dalam Times Square ni kan, ada satu tempat ni yang orang selalu terlepas pandang, iaitu thrift shop dia. Kalau korang suka baju rare yang memang susah nak jumpa, korang boleh datang sini. Fun fact pasal kedai ni pula, kebanyakan barang kat sini import terus dari Amerika. Sebab tu vibe diorang macam lain. Korang susah nak jumpa design-design macam ni kat luar kedai selain kat sini juga. Lama gak kita pergi shopping baju? Lama juga lah. Berapa dah ni? Kau lapar meh? Berapa? Kalau halang lagi kita nak timpak, makan lu nak? Jom. Tengah jalan-jalan cari makan, tiba-tiba ada bau sedap gila. Tok tengok, datang daripada food court dia. Dekat sini macam-macam ada lah. Daripada makanan Melayu macam nasi goreng, western pun ada macam chicken chop. Aku show menu dia pun banyak makanan yang nampak menarik. Portion dia pun besar, harga dia pun okey. So aku pergi ambil makanan western dia, iaitu nasi butter lamb chop. Sampai pun timpak dia. Kalau korang student, jangan lupa bawa student ID tau. Nanti korang boleh dapat diskaun. Berjaya Times Square ni adalah indoor theme park terbesar di Malaysia sejak 2003 lagi tau. Okay guys, kita akan main ride paling seram. Okay guys, aku bagi ride ni dalam 6/7. Okay, jom, let's try. Okay guys, benda ni agak pening kepala untuk kita orang. So bagi saya tak seronok sangat. Saya bagi ni 6/7. Okay guys, so sekarang ni kita try pula spinning orbit. Kita tengok dulu spinning orbit ni macam mana. Jom, let's go. Kita dapat seat depan. Alhamdulillah dapat GoPro. So let's go. Roller coaster. Times Square. Times Square. Wow! Okay guys, itu roller coaster. Memang seronok guys. Pada memang patut datang. See you guys on the next video.